Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sebarang aduan dan tindakan terhadap agensi kerajaan atau pegawainya perlu dibuat berdasarkan undang-undang. Tegas Perdana Menteri, ini termasuk melakukan siasatan terperinci sebelum hukuman dikenakan. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, tindakan menghukum berasaskan dorongan politik, sentimen atau tanpa siasatan perlu dielak. Sama seperti mana yang dibicarakan sekarang dalam kes SPRM. Ya. Tetapi bagi saya tidak fikir sesudah akan bekerja kalau seorang Perdana Menteri itu terus hukum. Belum siasat, mesti hukum dulu. Saya tidak pilih jalur itu. Siasat, kalau perlu tindakan, kita ambil tindakan. Kalau perlu hukuman, kita ikut hukuman. Beliau turut menekankan sebarang kelemahan ketara wajar ditegur tanpa memberi gambaran seolah-olah keseluruhan organisasi atau sistem berkenaan adalah buruk. Saranan Perdana Menteri itu diberi perhatian Ketua Polis Selangor dalam mengendalikan siasatan membabitkan 12 anggotanya berhubung kes samun melibatkan kerugian mata wang kripto milik seorang warga asing di Kajang awal bulan ini. Datuk Syazali Kahar menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana anggota terlibat jenayah. Jelas beliau, laporan berhubung kejadian itu diterima polis 6 Februari lepas. Tindakan segera kemudian diambil hingga membawa kepada penahanan 12 anggota tersebut. Orang ramai diminta beri ruang kepada polis untuk lengkapkan siasatan berkenaan. Elak sebarang spekulasi yang boleh mengakibatkan proses siasatan terjejas. Kerajaan sama sekali tidak menghalang kegiatan agama dan pembinaan rumah ibadat, namun perlu berpandu perlembagaan persekutuan. Ia penting demi mengekalkan keharmonian dan ketenteraman awam. Buatlah dakwah, tak ada sekatan sama sekali. Tapi ikutlah peraturan. Tak boleh pacak kuil atau berhala di mana tempat saja, tak boleh. Seperti mana peraturan. Ada yang jawab, dia kata, oh, surau di mana-mana boleh buat, tak ikut. Tak betul. Saya tahu dalam sejarah kita, surau ni Samsul Nazilah tahu, surau di Perak pernah dirobohkan kerana melanggar peraturan. Jadi saya harap perkara ini sepatutnya kita